Filem thriller psikologi Tamil top 3 paling genius menurut Aish Hassan. Sekali, kalau korang belum pernah tengok filem ni, memang rugi besar. Tajuk dia Ratsasan. Cerita dia pasal seorang pengarah filem yang terpaksa menjadi pegawai polis demi keluarga dia. Tiba-tiba bandar diorang digempakan dengan bersiri kejam budak-budak sekolah. Sebab hero kita ni, dia memang pakar kaji kes penyah. Dia nak buat skrip filem dulu, dia seorang je yang perasan. Dia corak yang pelik sikit, tapi psikopat dalam filem ni memang genius dan licik. Dari minit pertama sampai habis, korang akan rasa sesak dada, cemas. Plot twist dia sumpah tak mengecewakan. Movie yang kedua, tajuk dia Iruga Patro. Yang ni bukan pasal bunuh tau, tapi pasal psikologi dalam hubungan. Watak utama dia adalah seorang psikologi rumah tangga yang tolong menyelesaikan masalah-masalah hubungan dalam perkahwinan guna teori psikologi. Tapi plot twist dia bermula bila rumah tangga dia sendiri yang nampak perfect dari luar, tapi sebenarnya tengah hancur secara senyap tanpa dia sedar. Cerita ni sangat deep. Dia bermain dengan emosi. And korang yang tengok, utamanya yang dah berkahwin ataupun ada pasangan, korang akan terasa macam kena sedas-sedas kat muka sendiri. Memang recommended. Last sekali, untuk korang yang suka dengan vibe yang gelap, misteri dan suram, korang kena cari cerita ni. Garam. So cerita ni dia mengisahkan 3 orang lelaki yang tak ada kaitan. Seorang pemain kriket yang frust, seorang doktor psikiatri, dan seorang lelaki yang buta yang boleh berkomunikasi dengan alam gaib. Mula-mula cerita ni gerak asing-asing tau, dan korang akan rasa pening sikit dan korang akan tanya, kaitan diorang bertiga ni? Tapi bila benang-benang misteri tu mula bersambung dekat pertengahan cerita, korang akan sedar betapa genius and dark gila plot psikologi movie ni. Kena fokus masa tengok. Korang kena buang mentaliti filem Tamil tu klise. Sebab 3 filem daripada Netflix ni plot twist dia lagi daripada filem Hollywood. So jom kita tengok 3 filem Tamil